Jangan bagi ruang kepada orang yang desperate, yang hasut, benci kaum, benci agama, benci warna kulit. Apa ini? Kita ni manusia. Allah jadikan kita ini karamah insaniyah. Untuk lita'arafu. Kenal, hormat, muliakan orang. Satu. Kedua, politik mesti stabil. Kerajaan Sabah mesti kuat. Dan Pakatan Harapan mesti dibagi menang supaya bekerja dengan Sabah dan bekerja dengan Persekutuan. Boleh? Kemudian, guna kuasa rencana untuk bangunkan negara. Bukan guna kuasa untuk cari saham dan projek. Guna kuasa untuk bangunkan negara. Kita naik gaji semua pejabat awam. Berapa kos tahun ini? 10 bilion ringgit. Berapa kos tambahan tahun depan? 18 bilion ringgit. Sebab apa kita naikkan gaji pegawai? Polis, tentera, guru, technician, doktor. Sebab apa? 12 tahun. Ini menteri-menteri, Perdana Menteri tak naikkan. 12 years, no salary revision. Now we are doing it.